Kita dah sampai guys, alhamdulillah. Oh, ada warm welcome daripada staff dorang menunggu. Kita dah sampai guys. Wow, sangat menarik lah di tengah laut. Jom kita reception dulu. Oh, menarik guys, cantik. Wah. Ni dia tempat receptionnya dan juga tempat makan. Masuk-masuk disajikan dengan air guava dan juga ada sedikit briefing rasanya. Kami punya unit nombor 4 paling dekat dengan JT naik dan turun. Yahoo! Serius cantik. Jom kita tengok dalam. Oh, beg pun dah terhantar. Tempat tidur kami untuk 2 malam. Jom tengok luar. Walaui. Nice lah. Malam ni tidur sini. Kita nak ke dia punya reception untuk makan. Agak lapar dia ada minum petang. Ni suasana hampir 5 petang. Sekejap lagi nak maghrib lah. Kita ada curry puff. Oh, agak gemuk Ada donut. Ni kita tengok inti dia apa kejap lagi. And also ada roti goreng. Sederhana. Ni boleh sewa semua. Gerak lu Baba Roger. Terbang lu. Suasana malam di Danglai Resort. Isteri dah siap. Jom makan. Selera bang. Okey. Lupa baca doa makan bang. Okey, terima kasih. Ingatkan makan buffet. Rupanya hidang guys. Oh, terbaik dah. Tak kosong Kita disajikan dengan tarian tradisional. Ni semua pengunjung kat sini. Kita layan movie. Kita berbaring di jaring melayan movie dan angin malam dan stargazing. Tengok semua air surut. Kalau tidak, atas platformnya ada air. Wow, menarik. Mancing ke tu? Happy anniversary manja. Anniversary manja. Yang pertama sudah 365 hari. Selamat pagi kan, makan.
Dia dah main guys, dia dah main. Yo. Kau apa ni? Jadilah. Weh, kerapu. Kerapu. Oh, yo. Boleh angkat ke ni? Boleh lah. Oh, dapatkan kerapu. Kerapu tu. Ikan kerapu. Ha. Oh, besar tu juga. Kerapu ni okey dia besar-besar ni. Empat lah. Bayar mak lah. Bayar mak abah. Kerapu lah malam ni. Baik. Apa? Tapi hidupan laut lah yang pasti. Apa ni? Okay, macam kau boleh nampak ni ada bot Kupu putih DSV. So kita orang baru tahu, orang sini bagi tahu DSV dia ada side business lah dekat sini. Dia beli bot dan dia bagi orang sini uruskan ke, macam tu lah. Something like that lah. Kita dah sampai guys di Pulau Mabul. Mabul ke Sepadan? Mabul. Kamera tak sempat nak lap lagi. Ni kita ikut tour guide ni nak ke tempat makan dulu, lepas tu baru dia lepaskan kita. Kita jalan-jalan atas ni. Kat depan, kamera depan pun memang kotor lah. Nanti kita lap. Kita dah sampai di Mabul. Kita nak pergi jalan-jalan, ambil gambar dulu. Kat sana tu, kat sini lah tu. Jom kita menghala ke sana. So tadi daripada Tanah Besar nak ke Mabul ni ambil masa 40 ke 50 minit dia cakap. And dia punya jalan tu agak mencabar lah. Plus kita orang punya tu ada 4 orang je turis termasuk kita orang. Seorang bawa bot, seorang lagi yang guide tu. Ada total 6. So bot tu agak terbang-terbang lah. Tapi driver tu memang profesional lah, boleh cakap lah. Lover Bridge. Sini memang cantik. Dia punya pulau pun hijau ni ekstra lah. Maybe jauh daripada Tanah Besar, pollutionnya pun kurang. Banyak kita orang buat trend dekat sini. Follow TikTok kami, description. Like, comment, share. Cantik guys, cantik. Beberapa scene cantik dekat sini. Tapi yang mencantikkan dia isteri saya lah. Sangat cantik saudara. Okay, kita beli satu. Ada isi kan? Alright. Tengok dia banyak guys. Tinggi kan? Tengok ambil gambar-gambar trend guys. Dia ikut reflection daripada phone. Betul yang model ni berbaring macam ni. Penuh gaya lah. I love Mabul. Kita menghala ke tempat berkumpul tadi, tempat makan. Dia kata pukul 12, sekarang dah 12, 4 minit. Banyak juga gambar kita dapat. Memang cantik lah tempat ni. Okay, ini lunch kita guys. Wah, terbaik lah.
supper yang kedua. Ini tengah korek-korek isi. Sedap manis. Di kawasan Mabul juga, kita akan turun snorkeling dekat sini dulu. Wah, air dia guys, tengoklah. Hijau biru dia. Top up sunscreen. Oh, gelap ni guys. Kita bergerak daripada Mabul Island. Sangat cantik tempat ni ya guys. Boleh masuk dalam bucket list korang. Okay, bye-bye. Okey, snorkeling kita akan di sini selama 50 minit. Okay. Sedang menghampiri Nanglai. Terima kasih Jo, Manan. Untuk petang ni, kita orang ada order floating basket. Makan sambil berendam dalam kolam. Walaupun nak makan depan tu je, tapi kita bersiap macam netting lah. Haruslah kan? Haruslah. Phone ni masih berkabur. Ya, bukan duduk situ ke? Bukan. Oh, bukan Sini Okey. Hai guys, selamat pagi. Tampaknya hari ini dah sampai hari yang terakhir kami di sini. Hari yang berbulan lamanya aku mengharapkan tidak akan tiba. Hari yang berbulan lamanya aku berdoa supaya sepanjang percutian kami kat sini berakhir dengan sangat lambat. Hari yang aku boleh consider aku tak nak berlaku. Aku siap mention dengan isteri dia. Jangan sebut perkataan balik tu. Tapi nak tak nak, this is reality. So sekarang pukul 5.25 di Danglai. Sudah hampir 30-40 minit macam tu melepasi subuh. Tapi sunrise pukul 5.55. So, hari ni kita nak mancing. Semalam kita dapat 2 kerapu. Kita tengok hari ni kita dapat apa. Kita buat time lapse. Ya, memang sangat sedih. Ini adalah reality dia. Tapi tak apalah kan. Kalau happy manjang tu, itu namanya syurga kan. Okay guys, selamat pagi. So, pagi ni 22 hari bulan September 2025. Kami bangun pukul 5.21. So kita orang solat apa semua. Kita orang nak tunggu sunrise. Tapi hari ni macam tak ada rezeki sangat. Sebab kalau korang nampak ada garisan tu, garisan tu adalah awan ribut tadi. Dia gelap je. So sunrise kita dekat gunung situ. Gunung bukit lah, bukit situ. So sekarang sudah dah nampak sudah. So tak apalah, tak ada rezeki lagi. Diorang bagi kita bihun. Ni ada ayam
dan black pepper mungkin. Ada macam fishball, nasi goreng pun ada. Kita orang minta meja ni dia ada yang keluar lah. So kita ada luar. Syok ada Ni dalam. lah dia view dia terbaik lah. Okay, kita nak check out dah. Kita nak jumpa staff-staff. Nak ambil gambar and so on lah. Jom. Ni dia bersama staff-staff Langlai Resort. Lambai sikit. Okay, singgah kami 2 hari 3 hari 2 malam. Berakhir di sini. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay, momen-momen terakhir sebelum naik flight. Flight kita orang lagi berapa minit dah? Lagi 20 minit untuk boarding, tapi rasanya macam delay kot. Flight yang sebelum ni pun delay. So itu sahajalah untuk percutian dan juga sambutan anniversary dan juga consider honeymoon kami lah. Untuk kali ni, ada apa isteri nak ucapkan? Terima kasih lah untuk semua kenangan di Semporna. Semoga kita ada rezeki jumpa lagi. Alhamdulillah lah kita ada YouTube ni. So akan jadi sejarah dan boleh ulang-ulang nanti in future. Honorable mention juga kepada staff-staff Danglai dan juga awesome package yang bawa kami pergi ke Mabul semua, Maman dan juga Joe. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Good night Tawau. Good night Semporna. Good night AK 5753. Okay, sign off. Bye bye. Assalamualaikum. Di bawah tempat duduk di